try daging merah dia. Daging merah dia memang secukup rasa. Daging dah lah tebal, lepas tu banyak pula tu. Lepas tu awak try ayam pedas kering. Ini first time awak makan dan rasa dia memang sedap. Ada rasa pedas cili dan ada rasa manis daripada bawang. Awak try pula tom yum campur dia. Rasa tom yum tu tak pekat sangat, tak cair sangat. Dan yang paling penting lauk dia banyak, bukan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Cakap pasal tumbuh-tumbuhan ni, awak rasa Thailand belacan. Pada awak Thailand belacan dia memang ngam sebab tak masin sangat. Dan dalam set ni juga dia ada bagi telur dadar. Dan ternyata bila awak campur semua makanan tadi, memang satu kombinasi yang lengkap. Orang Kerbau nasi claypot kat sini pun sedap. Jadi awak pun order nasi claypot itik. Itik dia lembut gila sebab pakai smoked duck. Koma kena try. Nasi butter grill chicken chop pun boleh tahan sedap. Sauce black pepper dia pada awak memang ngam, pekat, melikat. Untuk dessert awak try puding caramel. Awak gemar puding caramel ni sebab tak manis sangat. Untuk ayo awak order soda mint. Dalam soda mint ni ada laci, so rasa dia balance. Awak try juga kopi aji dengan hazelnut snow. Atau kepada Koma yang belum pernah try makan dekat Aji Dataran, lerahlah datang, kalau tak awak cari mereka.